Okay guys, hari ni welcome back to my YouTube channel Yana Wish. Okay, hari ni Yana ada beli jajan. Tapi jajan apa? Jajan korang kena tengok sebab Yana nak bikin macam minuman shake. Okay, so Yana ada ais yang telah siap dibekukan. So nanti kita akan cairkan sikit supaya dia senang, kita kena pecah-pecahkan. So macam maybe kat bawah lah. Okay, untuk biar ais dia dapat Yana letak susu kat dalam. Dan Yana juga ada susu low fat fresh milk. Dan kat sini Yana ada biskut dah makan, ada minum. Ni boleh campur kat dalam. Nama dia Gold Bite. Okay, Gold Bite daripada Cowhead. Ni biskut. Dan Yana akan letak KitKat. Siapa kat sini suka KitKat? Sila komen down di bawah. Yana juga ada Milo ice cream. Siapa kat sini favorite paling suka Milo? Okay, jom kita akan mula dengan membuka ini. So, supaya Yana buka, Yana nak kena pecahkan sikit ais dia. Yana try pecahkan kat sini. Tak boleh kat bawah. Okay, korang tengok. Okay korang, so Yana try nak pecahkan ais dia tapi tak boleh. Jadi Yana cakap biarkan aja ais dia kat dalam. So kita akan buang yang ada beli lain ni ke cawan mana dia. Sebab kita tak perlukan extra air sebab bagi tak susu dia asal lain. So sekarang kita ada susu low fat fresh milk yang Yana tambah kat dalam. Tapi sayang sih 7-Eleven Yana ni tak ada jual penutup. Sebab selalu mesti ada jual kan, tapi tak ada. Kita kat Singapura kita panggil 7-Eleven. Ya korang, kalau negeri korang panggil apa? Cuba korang komen kat bawah. Kalau negeri korang pun panggil yang Yana tahu macam Malaysia 7E. Dia bukan 7-Eleven. Tapi apa-apa pun tetap korang punya 7-Eleven ke 7E korang tetap mesti banyak macam jualan seperti ais krim ni. Dah cair korang. Tapi tak apa, kita masukkan. Nama besar sangat lah korang. Dia besar sangat, tak boleh masuk. Okay korang, Yana akan cuba cari idea untuk letak ais krim Yana ke tempat dulu. Dan kita akan buat barunya. Okay guys, so Yana dah datang balik dengan Yana punya cawan. So Yana guna cawan ini. Yang tadi Yana nampak ini cawan daripada Coffee Bean dia, Christmas Mia. Dah ada tutup dia. So Yana akan tuangkan Yana punya ais krim kat dalam. Korang boleh guna apa korang suka lah. So kalau Yana suka guna sikit je dia punya ni. Betul kata orang, dia punya stick kecil je bro. Kecil kan. Sedapnya korang. Korang campurkan dengan susu korang. Dia makin melulut cair dia korang. Nak campurkan ais pun boleh. So ni belum siap lagi ya korang. Nanti kalau dah siap tapi maklumlah korang, gigi korang akan sakit. Kita akan tambahkan coklat. So
patahkan lagi boleh tak? Ya, patahkan sikit-sikit. Boleh lah. Buat apa ya? Dan tak lupa dengan biskuit yang Yana ada. So kita akan letakkan biskuit kat dalam. Jangan lupa tau korang buat kat rumah. Semua bahan dia sikit je. Korang boleh pakai apa-apa coklat pun. Biskut dia seperti gini. Kan sedap. Campur kat dalam. Campur lagi sikit air susu biar dia nampak pekat. Dan silalah nikmati. Sepertinya yang kelas. Mantap orang. Jangan lupa korang kena buat air minuman coklat ni. Dan jangan lupa korang like, subscribe dan share dan turn on notification kat bawah tu untuk dapatkan video-video yang lain terbaru. Okay? Jom kita nikmati. Maaf Yana guna tangan sebab Yana dah cuci tangan. Biskut ni sedap. Kau kena beli untuk anak-anak korang yang kecil lagi makan. Okay, bye bye. Sampai jumpa lagi. Ciao.